Mira, dengan cerita Kementerian Pendidikan Tinggi nak anjurkan satu program, betul ke? Betul lah tu. Jom Mira tunjukkan. Program Madani Rakyat 2025 Perak akan berlangsung daripada 13 Jun sehingga 15 Jun. Daripada pukul 9 pagi sehingga 10 malam bertempat di Lumut Waterfront Perak. Antara yang menarik yang ada dekat program Madani Rakyat 2025 Perak ini adalah pameran, perkhidmatan kesihatan, karnival kejaya, Tibet dan lain-lain. Dengan cerita, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan datang untuk rasmikan program ni pada hari terakhir. Untuk pengetahuan korang, program ni merupakan anjuran daripada Pejabat Perdana Menteri disertai dengan Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi dengan kerjasama strategik Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kerajaan Negeri Perak sebagai tuan rumah. Korang, macam mana? Menarik kan program Madani Rakyat 2025 Perak ni? So korang tunggu apa lagi? Jomlah datang ramai-ramai memeriahkan lagi program Madani Rakyat 2025 yang berlangsung di Lumut Waterfront Perak. Jumpa anda di sana.